Morning guys, morning. Anda bersama Uncle Paul Channel. Okey. Hari ini hujan di Miri dari awal petang semalam. Lepas tu dia berhenti sekejap. Lepas ni pagi ni hujan balik. Ini pun dah hujan. Lepas tu dia renyai-renyai. Saya dengan kawan nak plan pergi ke kedai makan yang hari ni baru buka, soft opening. Saya rasa kalau yang bagian Senadin ni mungkin ramai yang tahu kedai Nice to Meet You guys, yang baru beroperasi hari ni di area Commercial Center, Senadin Commercial Center. Berderet dengan popular food garden di Senadin ni guys. Saya tengok yang dia post dekat FB, banyak makanan-makanan dia. Okay guys, untuk yang tak pernah makan ke Nice to Meet You, kedai ni dia menyediakan fast food, masakan orang Ulu dan Iban. Artinya masakan lokal lah, lokal orang Sarawak sini. Siapa yang belum pernah cuba, boleh datang ke kedai baru yang dia baru dah siap. Dan hari ini hari pertama dia berniaga. Sebelum ni dia dekat Perkasa sana, dekat rumah. Jadi dia buka baru dekat sini. Jom kita pergi tengok makanan-makanan yang dia sajikan untuk menu hari ini. Untuk kawan-kawan yang belum pernah pergi sini, support guys, support bisnes orang kita. Okay, jangan lupa subscribe Uncle Paul Channel. Okay, kita tengok apa yang ada di dalam. Kedai dia ni dari kereta guys. Tu kedai dia. Orang dah mula masuk lah makan untuk tengah hari. Dia buka sampai malam guys. Sebelah ni kedai babi dia guys. Babi solution, pun dia punya guys, tapi belum buka lagi. Yang buka ada dekat Desa Indah sana, dia punya. Ya, ini satu lagi cawangan dia. Nak masuk. Inilah situasi kedai dia. Yang sana tu popular food garden guys. Orang dah mula ramai guys. Ngam. Support guys. Baru buka Sarito. Din tutup kah? Bertempat lama? Pindah baru ah. Okey guys, untuk yang selalu makan pergi sana, jangan datang sana guys. Pergi kedai baru. 24 jam kami orang. 24 jam. Ya. Oh, 24 jam ah. Sama dengan popular lah. Ya. Okey, untuk orang Miri, Senadin, kedai ini 24 jam. 24 jam. Buka dari pagi sampai ke malam. Macam-macam makanan, ada babi kicap, sosis, babi kasam, babi kari guys, ada lempuang babi, ada babi masak sup dengan upak. Jangan lupa perut babi. Okay guys, kita bagian sayur pula guys. Bagian sayur ada umai, ada sayur paku, sayur kacang panjang guys. Macam-macam sayur guys. Pilihan masing-masing lah. Ada kasam sabi, ada pucuk manis, ada timun sama asam. Yang ni yang free guys. Ada 6 jenis sambal. Kamu boleh ambil lah. Dia takkan cas apabila kamu ambil guys.
malam pagi pukul apa buka? 24 jam lah. Ya, 24 jam lah. pagi pukul 7 sampai nanti lawak tu pukul 7 sampai pukul 2 lah. Kedua. 24 jam ni lawak sampai alakan. Oh, okey okey okey. Ini kalau budget tu. Mi kolok budget RM2. Oke guys, ada mi kolok budget RM2 guys. Sebelah sana. Jadi kedai ini 24 jam. Boleh datang ke sini lah. Tengok orang mula ramai guys. Belum lagi tengah hari. Orang dah mula ramai walaupun hari hujan guys. Orang dah mula ramai. Jadi kalau tak sempat hari ini guys, besok-besok boleh datang. Tak sempat pagi, boleh malam. Tak sempat malam, boleh awal pagi, dini hari. Ibaratkan guys. Sini kedai 24 jam. Jadi tempat dia memang strategi lah. Dia corner ujung memang besar lah. Jadi selesa, banyak kursi, banyak meja. Kalau boleh kita penuhkan guys tempat ni. Support lah orang. Orang petengah beratur guys. Tengah beratur atau ambil makanan. Jadi ada yang belum tahu. Jadi siapa yang melihat YouTube saya boleh datang sini. Yang penting subscribe dulu guys. Uncle Po channel. Subscribe dulu. Chinese tea peng gelas tinggi guys. Ini Chinese teh panas. Kita tunggu sekejap. Baru kita makan. Panjang guys. Orang beratur. Yang beratur makan. Ambil barang makan. Yang beratur guys. Saya pun belum ambil sebab ramai yang beratur. Tengah beratur dengan ni kawan-kawan guys. Sup kosong. Ini yang saya ambil guys. Babi kasam. Sambal semua saya coba guys. Ini yang ni free guys. Sambal ni ikan bilis tu free. Sambal ikan bilis free. Sambal masak ini free. Saya ambil ada babi sedikit guys. Timun. Sayur saya ambil asam dengan semua total RM9 guys. Semua ni RM9. Okey kah? Sambal free bah. Free mah. Kan guys. Orang masih lagi beratur lah. Masih lagi beratur panjang. Ini baru 12. Baru 12. Sebab disebabkan hari hujan guys. Kalau tidak hari hujan nanti ramai. Meja sudah mau penuh. Ke 12.15. Barisan dia panjang dari tepi ni. Tengok barisannya. Sampai di sini tempat makannya. Ini barisan ni tak pernah putus dari tadi ya teman-teman. Barisan dia sentiasa panjang macam ni dari tadi jam 11 lebih sampai sekarang. Orang sentiasa beratur. Ada licin. Kita punya ada licin teman-teman. Sup kosong pedal licin.
sup sup tulang. Sup tulang memang ada rasa, bukan kosong. Dia ada rasa, cukup rasa lah untuk kamu minum sup dia. Sambal dia yang free tadi teman-teman, memang sedap lah. Sambal ikan bilis dia, sambal masak dia, sedap. Oke, ini tokennya. Oke, ada percuma nih. Oke teman-teman, support nih kedai. Datang-datang. Grup-grup YouTube Miri, kalau tengok nih sila datang sini lah buat promosi kedai orang kita. Oke. Oke. Ini kue. Hari ini sebab opening. Ada kue. Cukup gak? Malu madah teh, nah cukup. Belum ada. Ini orang lain benda dua. Orang lain mau ngambil titik. Sedap guys. Orang masih ramai lagi beratur di luar. Hari pun hujan, kami orang tak sini saja guys. Saya lagi beratur guys. Makin ramai orang. Ini panjang lagi beratur. Guys, kami orang udah nak balik. Oke, semua nih yang baru nak makan. Guys, kita dah siap makan di Nice to Meet You. Dah cukup kenyang guys. Cukup kenyang. Oke. Di sini saya nak memberi komen sedikit lah. Bukan komen yang tak bagus. Sebab ni kedai baru buka. Dia pun dah lama meniaga. Jadi tak ada cacat celanya tadi guys. Semua teratur. Servis dia pun tip-top. Jadi pembayaran dekat kaunter pun berjalan lancar. Hanya baris panjang lah sebab ada yang nak ambil sendiri kan. Yang ni self-service lah guys. Bukan dia orang yang cedok. Jadi kita nak berapa banyak kita sendiri ambil. Ada setengah tempat yang lainnya cedok. Orang lain yang cedok atau owner yang cedok tu, itu jarang saya nak pergi sebab kadang-kadang saya mau benda tu tidak mau banyak. Kita beritahu dia nanti dia tidak ikut apa yang kita beritahu, susah. Komunikasi kita susah apabila orang lain cedok. Apabila ikut yang macam ni, kita nak berapa kita okey. Dia nak charge kita berapa pun senang hati sebab kita nak makan. Kita tahu kalau daging banyak kita ambil memang mahal. Tak ada harga macam babi tu harga RM2 1 kilo, tidak. Babi memang 30-20 lebih 1 kilo. Kita tahu kau ambil banyak, mahal lah harga dia. Kau ambil sedikit, kurang harga dia. Jadi kita memang mau makan, tidak mau rugi. Owner kedai pun sama juga, meniaga tak mau rugi. Okey guys, untuk makanan memang saya cakap tekak saya memang ngam. Boleh saya cakap 9/10. 9/10. Kita tak nak expect 10/10 nanti orang cakap ni nak ni, tidak mau. Okeylah, saya cakap 9/10. Sebab ada separuh makanan saya tak suka, ada separuh makanan saya suka. Okey, majority makanan kalau local food ni saya memang suka. Dari segi sayur dia pakai sayur yang macam biding, sepaku. Itu saya memang minat saya. Ada upak lagi guys, upak masak dengan macam babi ke tadi, babi salai ke. Itu saya ambil kuah dia. Memang mantap. Lepas tu saya makan tu lauk saya tadi ada babi kasam dengan pucuk ubi. Itu pun mantap guys. Bagi saya jenis orang yang tidak banyak nak bantah makanan. Masin pun saya boleh telan, kurang masin boleh telan. Tapi tadi memang tidak berapa masin, ngam-ngam.
Kalau kasam ni dia nak masin kan, saya tidak mau masin sangat lah. Tadi ngam kasam dia. Kau makan cun-cun. Jadi saya ambil babi kicap. Itu memang babi kicap biasalah, semua orang boleh masak. Okay. Saya ambil lagi asam. Itu yang buka selera guys, asam. Sebab saya tengok sambal dia ada 2, 4, 6 sambal free dia. Yang kamu boleh ambil lah free. Dia takkan cas. Dia ada sambal ikan bilis yang macam sambal kita Dayak sinilah, yang tumbuk ikan bilis dengan bawang, letak masam-masam sikit, manis sikit. Itu saya makan dengan nasi memang selera lah. Dia orang tumbuk kasar kan. Lepas tu sambal masak macam sambal lalapan tu, itu pun sedap. Saya ambil sikit-sikit guys. Lepas tu ada ikan bilis guys. Ikan bilis dengan kacang, itu pun free dia bagi. Ikan bilis ni bukan murah guys. Ikan bilis kecil lagi dia tu. Lepas tu dia ada sambal kicap. Siapa yang ada nak ambil ikan goreng ke, boleh sambal kicap. Lepas tu dia ada apa lagi sambal dia tadi. Dia ada 6 jenis lah guys, yang free, dia takkan cas. Lepas tu sup kosong dia memang power lah. Sup ada rasa daging dia. Sup tulang babi lah. Untuk yang Muslim, ni bukan halal tempat lah. Dia non halal punya makanan. Okey. Yang lain, tempat meja banyak. Dia boleh macam support lah orang yang ramai tadi. Sentiasa macam nak penuh, tapi ada yang keluar sambung lagi. Kursi itu sentiasa panas lah guys. Dia ada mie lagi guys. Mie RM2. Kalau mie RM2, siapa yang nak prefer sini, yang nak save budget, boleh datang sini. Saya belum try lagi mie dia guys, sebab hari pertama kan. Besok-besok lah kita akan datang sini test mie dia. Sebab yalah, RM1, RM2 kita boleh simpan. Syukur sudah dengan ekonomi yang tak berapa bagus sekarang. Selagi dia harga RM2, dia ada rasa, ngam dengan kita punya tekak, kita boleh jimat, kita makan guys. Yang lain, dia punya owner friendly lah. Friendly. Dari saya pernah review yang kedai dia yang lama tu dengan yang ini, owner dia friendly. Tadi bagi kita kuih. Bukan kita sajalah, orang ramai sini dia bagi kuih. Sebab yang first opening dia kan bagi kuih. Okay guys, untuk yang luar dari Miri, kalau datang ke Sandadin Commercial Center, sini dia satu baris dengan Popular Food Garden. Lurus saja ke belakang, dia ada satu corner lot dekat belakang. Dia buka. Kalau kamu nampak Popular Garden tu, kamu akan tahu nanti Nice to Meet You kat ujung. Kalau kamu nak pin kan, kalau kamu naik Maxim atau Grab, kalau kamu pin tak dapat cari Nice to Meet You dekat yang baru ni, kamu pin kan dekat Popular Garden, beritahu dia pergi ke Nice to Meet You, kedai makan ujung. Dia tak jauh guys, hanya tak sampai 100 meter. Okay guys, itu saja. Jangan lupa subscribe ke channel. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye.